Ada yang berkata, bumi ini bisu. Bagi aku, ia membisikkan harapan. Aku ditakdirkan untuk menyantuni dan menyentuh jiwa melalui tanah. Dan dari tanah dusun ini, aku ajar erti kehidupan. Tugasku bukan sekadar menanam benih ilmu, tetapi mendidik masa depan dengan teknologi, dengan harapan. Ku kongsi pengetahuan dan pengalaman, meneroka pelbagai teknologi, membangunkan inovasi. Kerana pertanian bukan lagi sekadar penyambung legasi, tetapi pembangun generasi. Murid aku ingatkan agar buku dihafal jangan, tetapi merancang dan mencipta masa depan. Pertanian hari ini bukan lagi lumpur dan peluh semata. Ia adalah sains, ia teknologi dan ia satu revolusi. Aku ajar mereka berfikir tanpa kotak dan meneroka ilmu tanpa batas. Dari luar bandar, dari komuniti orang asli, mereka datang dengan impian setinggi harapan. Aku bukan pencipta masa depan mereka, mereka sendiri yang menciptanya. Bagi yang tidak percaya dirinya sendiri, aku baja hatinya agar terus mencuba. Cikgu, saya ni boleh ke? Bersama kami semai benih usaha agar kejayaan berbuah akhirnya. Mereka boleh menjadi usahawan dengan ilmu dan kemahiran yang ada. Kita menyediakan juga peralatan-peralatan yang moden. Aku hanyalah petani dunia yang menggembur harapan dan menyiram doa agar impian ini menuai realiti. Aku bangga akan setiap tangan yang mencipta, menghasilkan produk dan merubah hidup mereka sendiri. Mamal ini mungkin kecil, tapi impian mereka besar. Setiap murid berhak mengolah dan membentuk masa depan mereka sendiri. Dan selagi aku hidup, aku akan pastikan murid-muridku tersayang takkan pernah tertinggal di belakang.